Siti, asal lambat kemas rumah ni? Beras dah beli ke belum? Aku suruh beli dari pagi kan? Duit tak cukup lah abang. Kan semua duit abang yang pegang. RM5 je ada. Tu pun nak beli susu anak. Kau jangan nak melawan ni. Aku ni suami kau tau. Semua harta kau aku yang urus tau. Faham? Dah apa ni? Apa bising-bising ni? Kata suami sayang isteri, takkanlah marah macam tu. Ni kan urusan rumah tangga kami. Janganlah macam campur. Ni sampai setiap malam ni. Takkanlah dia tu orang warga sini tapi layan macam orang asing je. Dah balik lah. Sibuk je. Cik Zul, permohonan bantuan awak ni belum lulus lagi ni. Banyak lagi kriteria tak cukup ni. Saya nak Malaysia lepas saya PTA. Saya nak buka gerai tapi tak dapat sokongan. Kawan saya kahwin dengan orang asing, terus dapat gerai. Cik Kumpuan, ni orang saya. Saya nak mohon bantuan perniagaan. Isteri saya ni orang Malaysia, orang tempatan. So, kalau ikut kriteria, saya ni layak je mohon. Kalau ikutkan sistem, ya awak layak walaupun awak bukan warga Baik. negara. Tapi kami anak tempatan sendiri pun tercicir. Datang-datang si Alibaba ni, semua peluang dia dapat. Isteri dia, entahlah apa jadi. Sihir, kau okey? Aku dengar semalam dia thanking kau lagi. Dan kau ni kenapa bang? Dia kata aku degil sebab aku nak bawa kerja balik. Tu pun dia marah. Dia cakap aku tak patut keluar rumah. Dia dah jadi kes dara dah ni. Kau ada hak Siti. Kau pun bukan milik dia. Dia tu hanya tumpang negara kita je. Saya tak paksa sesiapa. Saya cuma guna apa yang dibenarkan. Salah saya atau salah sistem. Saya fikir bila saya kahwin, saya akan kongsi hidup saya. Tapi saya tak sangka saya akan hilang hak saya. Sebagai isteri, sebagai rakyat. Cinta tak seharusnya jadi lesen untuk menindas. Kalau cinta jadi alasan untuk ambil hak orang lain, itu bukan cinta, itu penganiayaan. Dan kami yang lahir di sini, diinjilkan oleh sistem merendah. Awak sendiri atau ahli keluarga awak berkahwin dengan warga asing, adakah awak akan menyokong atau membantah dan kenapa? Menurut pandangan saya akan membantah kerana lebih penting bagi saya untuk menjaga keturunan saya supaya berasal daripada bangsa saya sendiri. Okey, soalan seterusnya. Pada pandangan awak, perlukah kerajaan lebih berhati-hati dalam meluluskan perkahwinan antara warga asing dan warga negara? Menurut pandangan saya juga, kerajaan perlu lebih berhati-hati supaya bagi mengelakkan penyalahgunaan kelebihan warga negara Malaysia sendiri. Okey, pada pendapat awak, adakah perkahwinan antara rakyat Malaysia dan warga asing perlu dielakkan, digalakkan ataupun dikawal dengan lebih ketat? Dan kenapa? Okay, bagi saya seorang yang neutral dalam perkahwinan ni. Jadi saya rasa perkahwinan dengan warga asing tu tak semestinya perlu dielakkan, tetapi sewajarnya dikawal dengan secara adil lah. Itu seperti buat saringan latar belakang untuk kita ketahui yang warga negara asing ni tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah dan juga betul-betul serius untuk berkahwin. Terima kasih. Jika perkahwinan antara warga negara dan warga asing adalah bertujuan untuk mengeksploitasi hak warga negara, adakah awak akan bersetuju? Pada pandangan saya, semestinya tidak. Sebab kerajaan Malaysia telah bersusah payah untuk menyediakan satu keistimewaan untuk dapatkan kewarganegaraan tu untuk warga Malaysia sendirilah. Memang tidak boleh terima. Okey, adakah awak rasa perkahwinan campur budaya ini akan memberikan kesan yang negatif ataupun positif terhadap masyarakat? Saya rasa perkahwinan campur ini akan memberikan kesan yang positif kepada masyarakat kerana kita dapat mempelajari budaya masing-masing serta memupuk perpaduan selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Terima kasih.